Cerita RM100 yang semakin mengecil. Dulu, masa saya kecil, emak saya selalu menggunakan RM100 untuk beli barang dapur. Masa tu, troli boleh penuh. Minyak masak, beras, gula, ikan semua akan dapat. Tapi beberapa hari yang lepas, saya pergi pasar raya, saya bawa RM100 yang sama. Nak isi bakul pun tak penuh. Masa tu saya teringat, inilah inflasi. Bukan barang semakin mahal, tapi nilai duit kita yang semakin jatuh. Dan di sinilah saya mula faham kenapa orang kaya sangat suka menyimpan emas. Saya pernah jumpa dengan seorang tokoh ni, dia cerita setiap kali kerajaan cetak lebih banyak wang, duit nilai kita akan jatuh. Tapi emas, nilainya tidak boleh dicetak dan tidak boleh digandakan sesuka hati. Dia tunjuk satu golbak kecil, dia kata ini bukan untuk kaya cepat, ini adalah untuk pastikan simpanan aku tak dimakan inflasi. Masa tu saya sedar, orang kaya bukan kaya sebab mereka banyak duit. Mereka kaya sebab mereka tahu tempat yang paling selamat untuk simpan duit mereka. Dan kita tak perlu tunggu kaya untuk mula. Sekeping emas kecil pun sudah cukup untuk melindungi masa depan kita. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.